Ada cakap dah. Dia orang punya style tangkap ikan. Tapi tak tahulah ni tak beroperasi kot. Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu kita sekali lagi. Lama dah Abah tak ke udara dekat ni YouTube ni. Sekarang Abah dekat RNR. Bukan RNR ni Shell dekat sebelum Tol Sungai 2 ni. Abah sebenarnya on the way nak pergi ke Thailand. Kali ni Abah solo ride. Abah seorang-seorang je. Harap-harapnya sampailah. Dan cadangnya nak ke jauh sikit lah kot. Hari tu Abah dah pergi sampai ke Patalong. Kali ni mungkin Abah akan pergi ke Aona, Krabi. So just nak share macam biasa. Abah nak share pengalaman dengan korang. Harap korang enjoy video Abah ni. Subscribe, share, like dan komen lah sikit kan. Nak tanya apa-apa pun boleh, tanya je, InsyaAllah Abah akan jawab. Dan doakan jugalah yang Abah ni selamat. Nanti apa-apa Roger, right? Okay, bye. Okay korang, Alhamdulillah malam ni kita akan masuk border lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jom, let's go. Okay, malam ni Abah nak bawa korang masuk Thailand. Let's go. Ya, kita baru je gerak daripada Gurun. Sekarang pukul 8.40. Harap-harap sampai awal lah. Pukul 9.30 berapa ke dapat buat insurans. Masuk kita masuk malam ni juga. Kita lepak kat Danau lah. Okay, alright guys. Jumpa saat ni nah. Bye. Testing. Halo. Yes. Alhamdulillah kita dah sampai. Abah rasa Abah isi minyak dulu. Okay, full. Okay guys. Alright, sampai dah kat Rotai. Kita dah sampai dekat Rotai nak buat insurans. Alright korang, Abah dah settle dah. Custom dah, immigration dah. Ni custom Thailand. So kalau korang perasan nampak tu custom declaration form nanti dia akan bagi. Lepas tu ni counter custom lah. So ada tempat duduk. So tu lah counter. Pelik pula kali ni bila malam dia tak payah ambil nombor. So dan laju lah. Abah sampai-sampai parking tepi ni. Terus bagi borang bertunjuk grant dengan pasport. Dah settle. Nampak? Waktu Malaysia 10.9, waktu Thailand 9.9. Thailand lambat sejam di kita lah. Okey lah korang. Nanti kejap lagi dah masuk. Abah Roger, alright? Okay, bye. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, inilah view mula-mula masuk Sadau. Oh, ini lori. Oh, pojok. Sikit lagi. Okey, tuan janji nak jumpa dekat sini untuk beli SIM card dan lain-lain lagi. Okeylah. Nanti sini loh. Okey.
First time SIM card kat sini. Alright. Ni abang nak tunjuk. Dah sampai dah. Lagi sekali. Sadao Boundary Post Bon Voyage. Selamat jalan. Faiz, selfie Faiz. Kenapa dia? Mak, sini Mak, sini. Kita dah mau menunjukkan bukti kita dah sampai ke Thailand. Okey, kali ni Abah busy dengan semua sekali. Satu family. Okey, Faiz, selfie Faiz. Ya. Nampak ke? Belakang sikit sebab lampu. Oh, lampu. Nampak ke Bon Voyage? Bagi nampak Bon Voyage atas tu. Faiz tak nampak Bon Voyage tu. 2, 3. Okey. Cukup ke? Okey. 05 dah 05. 05. Zain cepat ambil kau. Goma dekat Thailand, Goma. Mas. Ya. Akhirnya trip kedua Abah bawa family. Hati-hati mintas tau. Ni nampak ni lori besar-besar panjang-panjang. Okey, lambat lagi kita nak pergi ke situ Bon Voyage. Hari ni kita welcome. Alright. Mana? Ni Ni PP Hotel. Alright. Jangan rekod. Ni. Muka masing-masing dah macam belacan. Perjalanan berapa jam kita hari ni? Daripada 10 kan? 10 sampai sini pukul 9.30. Cepat masuk. Lepas tu tekan. Sirah tekan 3. Masuk. Dah tekan 3 dah. Alhamdulillah sampai dah kat hotel kita yang pertama di Danau. Ui, Sirah. What happened? Okay korang, siapa yang tak larat boleh duduk kat sini Macam bawa aku kan? Jom. Cepat. Let's go. Okay guys, ni lah dia je. Hari tu tak room tour. Ni toilet. Basic. Ada shower. Air pun okey lah. Itu dah mandi. Adalah almari kecil. Ada sofa, katil double. Okey tu. Untuk rehat-rehat kan. Okey. Masuk kat depan. Morning in Thailand. Kita dekat masih ni lah Danok lagi. Pergi cari sapan dulu. Lepas cari sapan baru kita pergi Haja. Yes. Berita gembira untuk pagi ini. Tottenham Hotspur menang 1-0 kata Everton. Spurs kekal. Okey. Hari ni kita sarapan dekat kedai sarapan. Ni semua ada. So masih dekat Danok lagi pagi ni. Tengoklah kita nak pergi ke mana. Layan je. Okey, sarapan dulu. Okey. Ayam goreng, nasi kerabu, kopi ais, nasi kaum, pasti tunggu roti. Boleh makan. Roti telur. Roti dan telur. Simple. Okey. Hari ini kita ke Hanoi. Let's go. Pecah. Ni keadaan parking PP Hotel kat Danok. Simple saja. Matahari dah terpacak dah. Okay guys, kita pergi ke Hanoi dulu. Lepas tu baru kita tengok lah nak pergi ke mana. Nak bawa budak-budak ni tengok view mana.
buat siapa-siapa yang merindui danau. Layan video ni. Pekan jalan straight Sadau District. Danau. Okay guys, nampak tu, welcome to Thailand. Nampak tu, welcome to Sadau. Dekat itulah yang ada Sadau Police Station dengan Sadau Immigration, Shen semua ni. So straight lagi lah, hanya lagi 42 km. Kita bawa dia relax je. Okey, ni jalan kereta api melentang tengah-tengah jalan. Habislah tayar. Okey. Ni buat apa ni? Buat jalan pula. Okey guys, Thailand wajib penuh turap jalan. Okey. Okey. Surprise. Naik kereta kan. Tu mak dekat belakang, mama bawa, Akmal ada, Faiz, Sira, mana Sira? Raim? Semua ada. So hari ni hari kedua kita orang nak pergi ke Patalong. Sementara nak tunggu check in ni, lambat kena check in. So dah buka dah burger. Memang dia ni dibuka. Alamak, jalan tengah buat. Makan lah, apa lagi? Makan burger. Tapi abah order ni sebenarnya. Abah order apakah? Roti bakar. Daripada 7E. Halal halal. Bismillahirrahmanirrahim. Jap. Okey korang, ni adalah 7-Eleven yang viral tu. Nah, kosong, Abah Busy dan family dah sampai. Dah cakap dah. Aduh. Okey. Sampai dah. Abah Busy kat 7E ni dengan family. Welcome. Duduk situ. Mak boleh duduk situ. Jaga kotor. Macam-macam ada. Syirah. Cari apa Syirah? Baju pun ada. Screen. Tak tahulah halal ke tak. Kosong 7E ni. Inilah. Teh aisnya boleh campur-campur. Ambil cawan, ambil ais. Lepas tu ambil lah air apa yang kau nak. Nak burger. Grill beef, cheeseburger. Daim suka ni. Nak beli. Dah lama dah teringin. Hari tu cari tak ada. Ni Meiji Coffee dekat
coklat. Cukup. Tak ada Ini semua just pure. Oh ni. Uish, 10 baht. Kita try air ni. Okey tak okey? C1000. Wow. Habis vitamin B. Okey tu, dapat satu. Ni, Kau beli ni, air mineral tapi ada vitamin. Ya. Yeah. Vitamin B. So ni takut kalau nak demam ni ada lah, vitamin C. Saja try. Dapatlah sikit gambaran macam mana serik dah ni. Okay, bye. Alright. Korang waktu hari tu Abah ride tu, Abah perasan tempat ni tau. Tapi Abah bawa motor laju, terlepas. Abah nampak kat atas jambatan tu. Nampak boleh lepak-lepak. Lepas tu tengok, cantik. Nampak tak? Estetik. Dia punya style tangkap ikan. Tapi tak tahulah ni tak beroperasi kot. So nampak ada bot-bot macam bot Cina ke. Bot Cina ke boleh duduk kat situ. Sempoi lah tempat ni. Nampak tu tempat-tempat tangkap ikan tu. Menarik. Nanti ada Zaim. Tenang kan? Jatuh nanti. Jom. Kan? Nanti kita lompat-lompat. Okey, korang. Jom kita teruskan perjalanan. Family yang dah sampai ke Patalong. Kejap lagi kita nak pergi ke Chalom Prakyat Bridge. Okey korang. Insiden Songkla hari tu dah jadi. Tadi Encik Bay ada kamera protector, lens protector. So kali ni abang rendahkan dia punya ni. Baik. Terabur pun tak apa. Guys, tengok guys. Inilah dia Patalong Chalom Prakyat Bridge. Wow. Nampak tak? Cantik. Ni paya mak. Tengok. Tu nampak tu macam laut tu. Bukan laut tu. Kita ke laut. Wah. Antara keseronokannya bila sampai dekat Thailand ni. Ya, cantik. Sayur je, luas, mata memandang. Tak boleh nak berhenti. Ada boleh ni ke berhenti? Ada parking tak? Ada kan? Ngam-ngam ada parking. Inilah landmark Patalong. Wih, korang tengok tu. Ribut sana, ribut. Alah, sayang cakap apa? Okey. Betul kan tu sayang? Betul lah, kamu makan apa? Apa? Siapa? Kebau? Kebau lah?
Hati-hati. Faiz. Wow, aku mah. Fuyo. Nanti macam mana nak set ambil gambar ni kat tengah-tengah jalan? Jalan kosong lah. Bagi nampak dekat rumah tu mak. Wah, lama. Bergaya Cik Nen kita. Cik Nen at Patalong. Boleh tunjuk kawan kampung mak. Laju juga. Korang kalau kat sini kena hati-hati, okey? Kereta laju. Ambil gambar kerbau. Nice. Nampak tak? Kerbau. Tenang kan? Tenang guys. Sangat menenangkan kat sini. Panas ke? Hujan ke? Peso. Tengok view. Sebelah sana tu cantik. Ada kereta belakang, kereta belakang. Nampak tak tu? Jom tengok kat luar. Nice brother. Tengok scenery lawa kan. Wah. Air laut naik ah. Itulah tak tahu macam convention center ke apa kot. Nice view. Kalau laut je mesti cantik. Dah sampai dah kita ke Songkla. Okay guys, ni hari kedua. Semalam kita dah dekat Danok sebab masuk malam, so lepak Danok. So hari kedua ni pun ad hoc juga sebenarnya. Tak ada plan. Nasib baik ada satu hotel kosong, The Smart Hotel. Tengok location dia pun okey. Nak pergi ke apa, Hanyang Central tu pun tak jauh. Lepas tu kalau tengok tu Sentra Anyai tu, nampak tu, di balik pokok tu je. Ni lobby dia, simple je. Lepas tu ruang parking pun okey. Kalau perasan, mana zone test. Abang dah parking kat sini. Toilet pun dekat. So test tak ada isu lah nak pergi toilet.
So arus pun dah parking kat situ. Selamat. Okey lah. So ni lobby. Tengok yang jaga kaunter pun Muslim. Okey lah. Situ ada free hot drink, lepak-lepak. Lobby tengah tunggu check in. Okey. Bye. Sekarang kita pergi tengok bilik. Tingkat apa? 7. Wah, tingginya. 6-7. Sini ada lift. 7. Second last. Okay, masuk. Tak, orang tak mau nanti. Dah tekan. Tutup. Sirap. Aduh. Sirap. Selfie. 11%. Mirror selfie. Sunfish. Cepat sunfish. Mana Sheila? Zaim mana Zaim? Dah. Go. Let's go. 7th floor. Jom Syirah. Tengok bilik macam mana. Okey tak okey. Hah? Mana extra bednya? Biliknya. Jom. Ni ada. Oh, dia tambah extra bed. Sebelah. Ke mak sini. Oh, okey lah. Boleh lah. Boleh je. Extra bed. Call baik kosong. Cakap tak ada pun extra bed. Ni bilik dia. Dah masuk kunci dah. Boleh ni. Ada elektrik. Kunci. Ha? Sebelah tak ada. Okey. Ni toilet. Kecil sikit lah. Tapi boleh lah. Murah. Sudah ada balcony. Nampak sikit lah bandar Hatnyai. Esok pagi lah. Baru kita tengok. Alright, guys. Sekarang kita nak pergi ke Asian Night Bazaar. Panasnya. Asian Night Bazaar. Asian Night Bazaar. Kita try order Grab. Tuk-tuk. Katanya boleh masuk 8 orang. 100 lebih. 130 lebih. Ha, Zaim? 7 orang? Yelah, tu boleh masuk 8 orang. Kan? Nampak ke muka Faiz? Tu ada cahaya tu. Ya. Duduk kat situ Faiz. Ni Faiz tengah nak tunggu tuk-tuk. Tak tahulah. Pergi awal sikit lah. Tiba lapar pula. Jom. Mak, naik sini mak. Susah nak naik. Itulah. Thank you. Angkat Faiz. Boleh Boleh mak. Let's go. Tuk-tuk ride. Okey. Asian Market tutup. Hari Monday. Oh, ya ke? Ada Lee Garden? Lee Garden. Boleh lah. Tempat boleh Lee Garden ada tempat makan tak? Tom Yum? Ada mana sedap? Area ada. Ada. Sedap. Halal. Murah. Makan Makan halal, sedap. Kasa suntam. Hasa. Ada daging bakar, ada Boleh. Macam apa nama? Pekat. Okey. Ni Abah
Mama, satu family. Lepas tu mak kat depan. Kita orang naik tuk-tuk. Nak pergi ke nak pergi Island naik bazar. Tapi rupanya Island tutup. Maklumlah bukan orang Thailand. So kita orang tukar ke apa? Hasah Somtam. Okay bang. Okey. Okay bang. Nanti apa-apa nanti. Alamat. Jom. Okey. Sekarang kita sampai ke wah. Macam-macam ada. Ayam bakar, daging bakar dan nak. Tujuh. Tu ada dah. Wow, guys, tengok. Ikan miang pla ada. Ni apa ni? Miang pla. Sotong. Ni makanan miang pla, tom yum. Ni daging bakar. Lepas tu dia ada bagilah sikit ulam. Nasi putih. Tinggal udang apa Sweet sour. Dan sweet sour. Dah. Sayur. Kailan. Okey lah kot. Makan lah. Dia makan lah. Wow. Gila lah nampak kaunya. Rasa dulu. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Ni ke rasa tom yum yang sebenar di Thailand ni. Kita adalah pedas sangat. Tahu lah. Okay, korang enjoy makan. Enjoy. Pas 126. oh murah. WhatsApp tu. Pakcik tu. RM153. Oh murah ha. Okey guys. RM153. Sangat-sangat murah. Berbaloi. Nah guys, pegang ni. Nanti bayar duit tuk-tuk. Buka pintu kat mak. Dah Zaib ni. Cepat naik. Cepat. Naik. Cepat. Syirah, cepat. Bismillah. Apa je? Goyang. Tiga dia Ayo apa? Apa dia? Gorilla. Wow, screen. Nice. Okay guys, dah sampai dah ke? Satu dekat kelas. Sampai dah? Saya cepat. Jom, let's go. Sini? Tutup masuk tak boleh. Oh, mana sana Ali kan tu? Oh, tu. Dia tak. Faiz, sini Faiz, bayar. Wait. Ya. 200 okey, masih Satu je? Okey. Nanti balik? Okey. Alright guys. Sekarang kita dekat Lei Garden. Oi, lain macam. Oh, tu jual wheat. Hantu ke apa tu Zaim? Grand Plaza Hotel. Habis. Oh, band sekolah. Apa yang sekolah? Pancaragam sekolah. Ya, band sekolah lah. Ni budak sekolah lah. Yalah, band lah. Aku kira dalam bahasa ni. Tu nampak, the kids band. Saya tak cari kat bawah.
Conceng, conceng. Nah, kau istirahat tu. My love is just for you. I will feel like we are bound. Irma di balik. Okey. Okidoki. Hello. Korang semua. Wow, macam-macam ada jual. Ni kat dalam apa? Sebelah Grand Plaza Hotel. Ha? Alah, duduk dekat tu. Tak apa. Tak apa. Tak apa, kira je. Kira sendiri. Sini. Oh, mak ikut dah. Wah. Baju. Oh, ini apa ramai yang ni. Oh, ni jual makan-makan. So, tak tahu mana yang halal. Ramai berbenarnya. Wow, betul. Macam best. Sirah udang.